Assalamualaikum semua. Ya, video hari ni lain sikit sebab kita ada benda urgent nak share dengan korang. Betul tak Fizan? Betul sekali. Okay, so before kita share, korang kena tengok ni video sampai to the end. Okay, because kita nak share benda-benda yang important. So make sure korang tengok, korang dengar dengan teliti. Okay? Sebab video hari ni ada kena-mengena dengan future of UXM. Betul. tak? Betul. Okay, jom kita bermula. Okay. Dengan hati yang berat sekali, kita di sini nak ceritakan sikit tentang UXM. Yang pertama, pasal last episode of Cerita Hantu. Pada last episode of Cerita Hantu ni sepatutnya hari ni, tapi kita akan tunda. Kita akan tunda by 2 weeks. Kenapa kita tunda? Bukan apa, sebab ni last episode. Kemungkinan bila saya kata last episode, maksud saya last episode of Cerita Hantu. Jadi kita nak make sure that video quality ni memang yang terbaik untuk korang semua. Kita betul-betul terima kasih korang sokong kita selama ini. Kita tak dapatlah buat apa kita nak buat ni tanpa korang. Tapi sejujurnya Cerita Hantu ni is actually very costly lah untuk buat. Bukan apa, sebab Cerita Hantu ni terus terang memang kata orang tu dah makan masa yang panjang, perlukan manpower yang ramai dan juga kata orang tu Bajet yang besar untuk buat satu episod Cerita Hantu. First main pointer kita nak beritahu yang ada postpone by 2 weeks, okay? Sebab kita nak exit solid untuk korang. Pointer nombor 2, apa dia Fizan? Dia gembira sikit, ini memang ada gembira sikit. Okay, on the 31st of July sampai 2nd of August, kita akan ada booth. Apa kita akan jual kat booth tu? Kita akan jual baju UXM. Yes. Ramai orang tanya, bang tak jual baju lagi ke? Saya suka abang punya baju. Kita akan buat. Tapi on a sad news sikit, ini kemungkinan besar will be our last time jual baju. Ya, tapi insyaAllah kita tak tahu kalau rezeki dengan sokongan korang yang hebat, mungkin kita buat lebih baju UXM, betul tak? Betul. And saya bukan nak angkat diri sendiri, tapi terus terang baju kita kali ni memang solid sekali. Ya, solid. Yes. Tapi jangan lupa semua limited, so siapa cepat dia dapat. Alhamdulillah, selalunya bila kita jual baju, kita ada 3 hari. Selalunya on the first day, kid size mesti dah sold out. Kid size in the first 3 hours dah sold out. On the second day, around 5 PM, usually semua dah sold out. Kenapa kita bilang ni? Sebab siapa cepat dia dapat lah. Dan kalau sold out, ada kemungkinan yang kita tak buat lagi. Ya, dan kita terharap sekali lah dapat jumpa korang semua kat booth ni ya. Jangan lupa date ni apa Fizan? 31st July sampai 2nd of August kat Suntec City. Yes. Important tu Yes. Nanti kita akan update lagi lah ya. Okey, yang ketiga, apa dia Fizan? Kita nak kata terima kasih kepada JMN Stars. Kita percaya korang kenal lah diorang ni siapa. Diorang dah sponsor Cerita Hantu dah berapa? Dah 3 tahun mungkin? 3-4 tahun dah. Lama sangat. So kita memang baik dengan diorang sekali dan kita berterima kasih dengan diorang. Dan juga korang sepatutnya contact diorang kalau korang nak renovate rumah. Okay, jangan lupa guna promo code JUSM. Currently diorang ada promotion yang hebat sekali. Diorang bagi free hacking. Tak ada orang buat ni kat Singapore. Diorang orang yang pertama and they are still currently doing it. So please take advantage of this and enjoy this promotion. Yes, speaking of which, terus terang ya JMSA dah bersama kami selama 3 atau 4 tahun. Alhamdulillah diorang sokong kami dan kerana diorang lah adalah Cerita Hantu untuk kita semua tengok dengan percuma. Okey, ni yang poin keempat ni. Syafi nak tanya sikit. Ini ada satu kata orang tu, tanyalah. Ini soal tanya menanya. Ini bukan memaksa, Syafi tak bermaksud yang akan jadi macam gini. Tapi kita nak tanya, how open are you guys? Tak ada ni Wan sampaikan sikit. Susah sikit aku nak sampaikan. Okay, senang kata kan. Kita nak tahu if korang okay kalau kita buat a subscribers only mode untuk tengok Cerita Hantu. Sama, kita akan upload 2 episod setiap bulan for the price of $10. Ya, ini saya tak tahu bagi kami sebab kita nak continue untuk buat apa kita buat. Tapi kita cuma boleh buat ni dengan sokongan anda sahaja. Sebab kemungkinan besar kata orang tu letaklah satu hari mungkin kita ada sponsorship. Kan, takkan kita nak stop buat video. Betul tak? Jadi kalau korang sudi, korang rasa okey, mungkin kita semua boleh subscribe dan bayar $10 untuk sebulan di YouTube channel kami, bermaksud $5 satu episod. Korang bolehlah beritahu kat comment box kat bawah. Ini paling important sekali. Sebab kalau betul korang sudi, korang rasa yes, UXM kita nak continue untuk Cerita Hantu, kita don't mind paying a bit of cost untuk tolong UXM buat Cerita Hantu, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang rasa Syafi'i tak boleh lah $10 tu mahal sangat untuk setiap bulan, korang pun beritahu kat bawah sebab kita daripada pihak UXM memang buat ini for the community. So kalau community kata tak boleh, tak nak bayar, kita letak okey, tak mau buat macam gitu. Kita akan cari cara lain mungkin. Tapi kalau korang nak, kita orang make sure setiap bulan mesti ada 2 video, korang beritahu kat bawah, okey kita don't mind bayar $10 per month. Betul tak Fizan? Betul sekali. So, poin kelima. Ramai orang tanya, macam mana yang PS5 giveaway tu? Ramai tengah tanya, tertunggu-tunggu. Betul. So, macam kita kata, kita ada upcoming event on the 31st July sampai 2nd of August kat Suntec City. Kita akan buat giveaway
during the event lah. Macam gini. Maksudnya kita memang dah hutang korang banyak PS5. Walaupun ini kata orang tu bukan temu janji ya. Tapi kita dah beli semua PS5. Macam sayang tak giveaway kan. Bukan apa sebab dalam USM TV kita sekarang tengah busy sikit. Jadi Syafiq rasa kali ni on the event of 31st July to the 2nd of August kan, betul kan? Betul. Kita jual baju kan. So macam gini, bila korang beli baju tu, dalam every bag yang korang beli, satu baju ada satu number. Number dia daripada number 1 sampai ke berapa Syafiq tak tahu. Okay? Bila korang beli, dia macam kata orang tu gachapon. Bingo lah. Main bingo. Yes, bingo. Makcik-makcik mesti menyengih kat belakang bingo. Wow, best dia. Dia macam bingo, okay? 1 week after the event, kita akan buat live di YouTube untuk kita main di bingo. Okay? Kalau number korang keluar, korang akan dapat PS5. Okay? So this is the part, kita dah beli more PS5. We are giving away 10 PS5 in total. Sekali lagi kita nak minta maaf sebab kita kena tunda episod pada malam ini. Kita tunda pun ada sebab kita nak quality dia bagus untuk korang semua. Betul. Okay, selain pada tu, kita akan recap 5 benda yang kita update pasal video hari ni. Okay, number pertama sebab kita akan tunda on the next 2 week, date 18 Julai. Minta maaf sangat sebab kita nak quality yang terbaik untuk last episode ni untuk korang tengok. Number 2 tentang event kita jual baju. Yes, on the 31st of July sampai 2nd of August. Siapa cepat dia dapat, limited stocks, quality dan design semua mantap. Number 3, terima kasih kepada JM Sons kerana selalu sudi sponsor kami for the past 4 years. Yang keempat, Subscribers only. For $10 a month, korang dapat tengok cerita hantu 2 episode per month. yes, macam Syafiq katakan, ini mungkin yes, mungkin no. Korang komen kat bawah, korang okey ke tidak. On start on, okay? Number 5, kepada sesiapa yang beli baju kita on the 31st of July sampai 2nd of August, stand a chance to win free PS5. Itu saja daripada kami. Minta maaf hari ni punya video mungkin down. Korang pun tak expect. Okay? Tapi tak apa. On the 18th of July, kita buat dulu our final episode of Cerita Hantu dan sana kita vibe kasih atas. Jangan lupa komen kat bawah. Korang komen ke tak pasal subscription. Kita akan update on the 18th of July. InsyaAllah. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.